Bila kereta Jepun ni, korang tak boleh expect dia macam kereta China tau. Contohnya macam dekat depan dia jajan dia macam-macam kan. Infotainment dia lain macam, lepas tu dia punya charging port lain macam, lepas tu dia punya button-button untuk tekan tu dia semua lain banyak gila. Benda korang boleh adjust. Tak boleh. Kereta Jepun ni korang kena expect dia cukup apa yang korang nak, tapi driving feel dia lagi sedap, lagi solid dan lagi puas hati. Ramai orang tak familiar dengan Lexus ni. Macam kita tahu kan, ini adalah sub-brand kepada Toyota. Contoh kalau kita ambil BYD ada Denza, BMW, Mini Cooper. Sama juga Lexus ni. Dan korang nak tahu tak top 3 favourite kereta bos kita? Bos saya lah, Nas Abdullah. Number 1 of course lah semua orang tahu, Ferrari dia kan. Nombor 2 korang tahu tak apa? Lexus LFA. Brand kepada ni, Lexus LFA tu bos saya cakap kalau dia nampak dia akan menangis sebab dia sukakan dia punya rev engine tu bila tekan. Dan dia juga suka Lexus as a whole. Kereta-kereta Lexus dia suka sebabkan apa? Longevity dan sustainability. Ramai negara kita, rakyat negara kita lah selalu cakap kalau pasal longevity, of course Toyota boleh tahan 10 tahun, 15 tahun kan. But don't leave this car alone. Kereta ni pun sama juga. Untuk pengetahuan korang, dalam CSI Customer Service Index, dalam top 5 dekat dunia, kereta ni termasuk tau dalam sustainability dan longevity punya chart. Kalau korang nak kereta yang memang boleh tahan lama, nak pakai sampai cucu cicit punya cicit, Lexus is one of the brand that you should go for. Saya sekarang ni berada di Lisbon Hotel, Melaka. Kita ada media drive. Kita drive dari pada Subang sampailah ke sini ke Melaka. Dalam video ni saya akan ceritakan kereta ni, dia punya performance. Siapa yang sesuai kereta ni? Kalau ikut perspektif saya kan, lebih sesuai dekat doktor tau. Tak tahu kenapa. Bila saya tengok ni macam represent seorang doktor. Pakai yang kemas, attend orang politely. Macam Lexus. Saya akan rungkaikan performance dia, siapa yang sesuai kereta ni, dia punya range dan dia punya harga apa semua. Untuk pengetahuan korang, sebelah saya ni adalah hybrid punya model NX350H. Alright, so saya Alim Asri. This is Lexus NX350H. Let's go. Strategi So we create. Conquer. So, belakang saya ni Lexus NX350H Luxury Premium SUV car. Ini kereta segmen apa? Ini adalah kereta segmen C. When it comes to segmen C, kita pentingkan apa? Performance. Dan kalau kita nak compare kan, kita kenalah compare juga dengan brand-brand yang high-end luxury ni kan. Contohnya macam BMW X3, Mercedes GLC, Volvo XC90 ataupun Audi Q5. Itulah kompetitor kepada dia. Satu benda yang memang waktu saya pergi briefing ni tadi, waktu saya macam wow, adalah dia punya fuel consumption. Kereta ni korang boleh dapat 5 liter per 100 km. Jauh lebih jimat daripada Azia dan kereta-kereta yang seumpama dengan dia. Lepas tu untuk fuel tank, on paper dia cakap boleh pergi sampai 1000 km dengan sekali isi lah fuel tank. Tapi realistically sebenarnya dalam 700 ke 750. Itu pun dah sangat banyak dah. Untuk kalau korang bawa hanya city driving kan, untuk housewife kat luar sana ataupun wife di luar sana yang hanya pergi ke market untuk beli barang ataupun yang office dekat dengan rumah 2 minggu ke 16-17 hari, memang boleh tahan dengan kereta ni one full tank. And worth the money lah. Untuk harga dia nanti dulu. Sekarang kita tengok dekat bahagian depan dulu, dia punya grill. Bahagian depan ni, okay, pendapat saya macam berbau sikit lah. Dia macam tak adalah buruk, tapi dia yang biasa. Tak ada terlampau cantik dan tak terlampau buruk sangat. Grill dia pun yang standardnya size, tak ada terlampau besar. LED lamp dia pun normal design, nothing too fancy. NDRL dia ciput je, lampu bulat kecil dekat situ. Ni bukan air intake diffuser ni ada penghalang lah. Saya ingat tadi air intake macam kosong apa, tapi tak. So itu saja untuk bahagian depan. Tak ada yang macam wow ke apa, dia just okay. Kita tengok dekat side profile dia pula. So untuk side profile dia, kita start dengan tayar dulu. Tayar dia pakai 20 inci kan, besar ni. Kita tahu kalau 20 inci mahal lah. 20 inci korang kena ingat, maintenance tak murah, tapi aesthetic wise memang nampak cantik. Okay, dia one tone bukan two tone. Lepas tu side mirror dia pun adalah camera sensor dekat situ. Dan side mirror dia pun yang jenis biasanya, tak ada NFC. Roof rails dia okay, utilities nak letakkan korang punya kotak ke basikal apa semua. Dan door handle dia pun traditional door handle, bukannya flush door handle ataupun yang futuristik tu bagai lah. So kalau korang tengok dari jauh, standard SUV segmen C. Bahagian belakang kereta pula. Okey, kat bahagian belakang kereta ni pun sama juga pendapat saya macam dekat depan tadi. Dia biasa, tak adalah yang macam bila kita tengok wow, cantik gila tak, tapi dia tak adalah buruk mana. Dia just okey. Okey, jadi kita start dengan LED tail light strips dia. Lampu belakang dia LED tail light strips. Daripada kiri ni sambung sampai kanan. Lepas tu font Lexus ni selalu saya puji kan. Okey, untuk Lexus ni dia bagi saya kalau dia a bit bigger, dia emphasize dengan sikit, much better. Okey, tu dia punya indication all wheel drive NX350H ni. Lepas tu diffuser bawah ni pun just nice, matte black, clean lah, clean punya look. Lepas tu ini pun jadi saya ingat air intake juga, tapi tak, ada penghalang kat situ, kosong je. Aesthetic punya wise lah. So ada tak power boot kereta ni? Ada, jangan risau. One touch of button,
Okay, boot ni saya nak puji. Memang saya suka. Okay, first kali, boot space dia adalah 520 liter lebih macam tu kalau tak silap saya. Dan ada lagi extra compartment ni. Korang tarik ni, besar geng. Ini kalau korang nak letak extra barang, kasut ke bag apa semua ke atas, letak luggage ni, bag-bag kecil, memang sangat muat dan sangat convenient. Tapi dia tak habis kat situ je tau. Ni, kalau korang tarik ni boleh extend lagi. Situ pun ada. Ini memang saya boleh puji, memang saya suka. Bila SUV kan, walaupun dia segment C, nak fikirkan performance, tapi dia tak locate dekat bahagian conveniency tu, kepentingan untuk bawa barang. Plus, korang tengok button ni. Kalau korang nak full seat belakang ni, second row ni, tak perlu manually. Korang just tekan je kat situ. Okay, right-nya saya tekan untuk dia bend ke depan. Tekan lama sikit. Okay. Tu. Dia terus full. Nak naikkan balik, tekan je sekali lagi. Tu naik sendiri. Now kita pergi dekat bahagian dalam dia pula. Okay, jom kita start dengan bahagian depan dia. First, dekat infotainment dia dengan center console ni kan. Okay, personally bagi saya, okay, bolehlah kata unik sebab dia tak macam betul-betul hadap ke tengah kan. Dia macam narrow sikit, serong sikit ke driver, lebih pentingkan driver. Tapi personally bagi saya, kalau tengok daripada belakang and aesthetic wise, bagi saya macam agak pelik sikit lah. Macam sebab saya dah biasa dengan memang betul-betul screen ni hadap straight dead center sini kan. Mungkin ada orang akan cakap, okay, ni cantik, lawa, unik sikit kan. Dengan screen ni pun melekuk macam ni dengan bukit sampai cluster meter. Bagi saya dia bukanlah buruk, tapi something macam Lexus buat macam ni itulah saya boleh cakap macam kurang sikit je lah bagi saya. Tapi tak adalah big issue apa pun. Okay, lepas tu ada satu wireless charging port dekat sini. Ada Type C, Type A. Ini saya boleh puji, bagus lah. Tu ada extra komponen kecil sini, letakkan orang punya kunci ke apa-apa kan. Perempuan tak jarum ke kat situ. Lepas tu ni dia punya driving mode. Ada Eco, Normal and Sport. Lepas tu gear dia, okay, dekat bahagian center console ni lah, ada 2 card holders, EPB, auto hold. Gear dia tadi saya nak try tau, macam terus ke D kan, tekan brake. Okay, saya tekan brake, lepas tu nak ke D kan, macam asal dia tak boleh. Dia kata vehicle must be in D. Nampak tak? In D to shift into S. So dia kena ke kanan sikit, tak kanan, baru tarik ke bawah untuk pergi ke D tu. Okay, seat dia ni pakai leather wrap dan ada ventilation juga, dan electric power seat untuk passenger dan juga driver kat saya. Dan seat dia punya ventilation tu dua-dua ada, passenger ada, driver ada. Dekat belakang tak adalah. Dan overall saya experience bila saya drive tadi daripada Subang sampai ke sini for 2 hours, rasalah ventilation tu. Sebab ada kereta yang saya pernah naik sebelum ni hanya macam angin je, macam sejuk tu kan. Tapi untuk Lexus ni, buntut saya, peha saya dan belakang saya betul-betul dapat rasa the airflow sejuk tu. Dapat rasa keselesaan tu lah. Ventilation dia works very well. Lepas tu kereta ni tak ada sunroof. Kat sini korang boleh control door, tekan sini. Kat sini tempat letak sunglass, korang punya shade sebagai. Lepas tu dia punya dashboard ni bukan soft touch klasiknya, old style punya. Ada head up display dekat situ. And then kita pergi dekat dia punya armrest. Alright, armrest dia selalu kereta kan buka sini kan. Untuk Lexus tak, dia tepi ni. Dia arah ni boleh, dia arah ni pun boleh. Mana-mana kat situ. Tak ada refrigerator, tak ada air cooling function, just storage box je kat situ. Alright, now untuk bahagian belakang pula. Tapi ada satu benda saya lupa mention dekat depan tadi. Satu je tinggal dekat pintu dia. Tapi dia apply juga dekat belakang. Okay, kalau korang tengok pintu ni, cara nak buka dia, korang push button ni, terus buka. Okay, tapi yang dia kata contoh mekanisme dia rosak kan, tekan button ni terus tak buka. Alamak, macam nak keluar ni kan. Korang tarik je balik. Tarik ni, lepas tu terus buka pintu. So bagus lah kat situ. Lexus fikir memang cool feature, tapi kan tiba-tiba rosak mekanisme dia. So dua-dua alam boleh buat. Dekat belakang ada 2 aircon vents dekat sini, dan ada 3 charging port. Power outlet, lepas tu dekat sini USB Type C dua-dua. Depan tadi Type C dengan Type A. Belakang dia pun sama, cover in leather. Lepas tu armrest dia ada 2 cup holders dekat sini. Convenient lah untuk korang punya beverages apa semua kan. Pendapat saya pula dekat bahagian belakang ni, dia just nice. Dia tak adalah the most spacious when it comes to leg room, tak. Tapi dia tak terlampau sempit. Headroom dia pun tak adalah terlampau tinggi sangat, tapi cukup untuk ketinggian saya 175. Alright, exterior dan interior dan now it's time to test drive the car. Dan ada banyak gila benda bagus saya nak cakap pasal kereta ni when it comes to the driving experience. Lexus NX350H, let's go. Okay, driving experience. Tapi kita start dengan harga dia kejap. Okay, untuk NX350H ni, harga dia around 385 ke 390 ribu ringgit. Alright, memang korang akan cakap, mahal kat kereta ni. Yes, tapi this is what you should expect from luxury Japanese SUV car. Kereta ni adalah 2.5 liter 4-cylinder natural aspirated dia punya engine, dan menghasilkan 240 horsepower dan 230 Nm of torque combined dengan dia punya hybrid. Tadi saya sentuh awal kan dekat intro, yang saya suka sangat dia punya fuel consumption, sebab korang boleh dapat 5 liter per 100 km, which is
insane. Memang sangat jimat. Korang sampai 2 minggu boleh lah tak isi minyak untuk housewife ke, untuk isteri korang apa kan yang bekerja pun. Kalau setakat city driving ataupun pergi market balik rumah, office dekat rumah, memang tak perlu risau lah, sangat convenient. Lagi satu, saya lupa juga nak mention tadi time dekat exterior punya part, saya nak cakap tentang headlamp dia ada 3D beam tau. 3D beam ni dia memang dia project lampu dia lebih cerah dan lagi jauh sikit. Contoh kalau ada orang nampak signboard kabur sikit, contoh pergi Cameron, kereta ni will be showing you the signboard and the signage much better lah. Dan juga ada punya side mirror ada fogging system tau. Contoh kalau terlampau sejuk kabur sangat, dia akan heat up cermin side mirror tu and bagi vision korang lebih clear untuk pandang. Tu best lah. So untuk driving mode kereta ni ada 3, which is Sport, Normal, Eco. Satu benda yang saya nak puji dan saya suka, normal dengan Sports dia, banyak kereta-kereta yang saya dah review sebelum ni, macam dah banyak sangat je, tapi saya rasa dah banyak jugalah sama saya kat Nazenko ni. Few cars that I have tried, kebanyakannya normal ke Sports mode tu macam dia tak ada significant difference sangat tau. Dia cuma lebih kepada cengkaman tayar lebih solid kan, corner. Tapi dari segi tekan pergi tu macam tak dapat rasa beza sangat. But not this car. Lexus ni, Lexus NX 350h hybrid ni, bila saya tekan sports mode, saya pada normal ke sports, dia memang dapat rasa beza dia tau. Dan dia punya bunyi enjin meraung tu tak masuk sangat ke kabin tau. Dan dia tak bunyi terlampau kuat. Bila tekan tu dia pergi sekali, speed tu pergi sekali dengan bunyi enjin tu, pembakaran enjin tu. Tapi tak terlampau kuat dan dia rasa sangat smooth tau. Dia rasa macam selesa gila bila saya tekan kan. Bunyi tu, bunyi dengar tak berapa kuat, tapi pergi dia pun memang pergi, memang selari lah orang kata. Top speed kereta ni boleh pergi 200 km sejam dan dia punya 0 to 100 7.7 seconds. Ada segmen C yang 8 lebih, 9 lebih, yang 10 tu susah nak buat bincang lah kan, slow sangat. Ni 7.7 second, memang laju lah untuk kategori segmen C SUV ni. Saya tadi dapat juga lenjan kat highway ni, sebab daripada Melaka straight sampai Subang kan, dapat lah juga lenjan. Saya try lah tadi sampai 180, tak berani sampai 200. Tapi apa yang saya boleh cakap, bila saya lenjan sampai 180 tu, saya rasa sangat selesa. Dia tak ada membuai, dia tak ada rasa macam bergegor ke apa, sesampan ke apa, tak ada. Dia punya suspension kereta ni, dia punya stiffness dia tu rasa okey dan rasa selamat lah bila saya nak lenjan atau korang nak lenjan sampai 1.5 ke atas. Tapi saya tak sarankan lah, saya kena cakap begitu disclaimer awal. Saya tak condone this act untuk bawa kelajuan yang tinggi-tinggi, tapi itu semua terpulang korang. Eco mode dia pula, apa yang korang patut expect, memang akan slow sikit, tapi dia smooth transition punya. Memang kalau korang tekan, bunyi dia meraung sikit, tapi kita tak pergi. Normal dengan sports, normal memang rasa yang standard punya driving feel, tapi bila korang tekan sports tu, bunyi dengan pergi tu dia selari. Tu yang saya suka tu. So bagi saya kereta ni untuk siapa kan? Kita tengok harga dia dah 390,000, nak dekat 400,000 lah. Boleh cakap below 400,000. Lepas tu SUV segmen C, boot space dia besar, dalam dia bila bawa ni selesa. Bawa dia memang sangat sedap, cornering dia rasa best, pick up dia pergi, top speed dia bila lenjan tak membuai, tapi harga dia bawah 400,000. So kereta ni bagi saya adalah kepada orang yang dah kerja lama. Saya rasa orang yang dah 45 tahun ke atas, 40 tahun ke atas, yang memang duit dia dah banyak sikit, yang dah stable dan teringinkan nak ada sebuah luxury ICE engine SUV kan, segmen C, performance punya. Kalau orang muda, pastikan duit korang yang dah banyak lah, gaji yang memang 10-12 ribu ke atas, tapi memang betul-betul minat pasal driving experience. Bila kereta Jepun ni, korang tak boleh expect dia macam kereta China tau. Contohnya macam dekat depan dia, jajan dia macam-macam kan, infotainment dia lain macam, lepas tu dia punya charging port lain macam, lepas tu dia punya button-button untuk tekan tu dia semua lain, banyak gila benda korang boleh adjust. Tak boleh. Kereta Jepun ni korang kena expect dia cukup apa yang korang nak, tapi driving feel dia lagi sedap, lagi solid dan lagi puas hati. Kalau korang yang memang tak pentingkan jajan, pentingkan driving experience rather than aesthetic wise and functional playing wise, go for luxury Japanese SUV car. Dan adakah saya suka kereta ni? Personally, yes, saya rasa saya sangat suka kereta ni. Saya rasa dia sangat berbaloi sebab fuel consumption dia yang sangat jimat, range dia boleh pergi jauh sampai 700 ke 750 km dengan tangki yang penuh, pick up yang ada, handling yang solid, dia cukup semua. So itu saja daripada saya. Jangan lupa bantu kita orang dengan 2 butang ni, like and subscribe, untuk bantu kita orang produce konten yang lebih menarik lagi pada masa akan datang. Dan jangan lupa juga untuk sentiasa berikan pendapat korang, teguran-teguran korang, nak kecam pun boleh dalam ruang komen tu. Itu semua kita orang akan ambil, saya personally akan ambil as a positive thing untuk improvekan diri saya dan Nazenko as a team, YouTube channel team. Okay, saya Alim Asri. This is Lexus NX 350h. Salam strategi.
fight and conquer. Assalamualaikum.